Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat pagi. Ni hari Jumaat ya, Kak Mia baru balik antar anak sekolah. Berapa hari lagi kita nak sambut raya, jadi sekarang Kak Mia dah busy ni. Kak Mia nak beli kelapa dekat tempat kawan sebab Kak Mia nak buat burasa macam biasa jualan Kak Mia setiap hari raya. Sahabat semua, ini selepas Kak Mia balik, Alhamdulillah suami Kak Mia pun dah balik kerja. Dia tolong basuh pinggan sebab Kak Mia memang banyak sangat kerja, banyak lagi tempahan yang belum siap. Anak-anak dah pergi sekolah, suami tolonglah basuh pinggan ni, pinggan makan sahur tadi. Sahabat semua, video dilanjutkan di siang hari ni pukul 12 lebih. Kak Mia balik ambil anak sekolah tu, yang depan tu anak Kak Mia. Kita nak cari barang sikit. Ini dekat Ninso ya. Pinggan-pinggan ni cantik, pinggan mangkuk ni cantik, tapi Kak Mia tak berapa berkenan sebab dia tak hijau. Kak Mia suka hijau. Kalau tak hijau, tak berapa minat lah. Kami setiap kali pergi Ninso mesti tengok ada hijau ke tak, sebab pinggan Kak Mia sekarang dah tinggal sikit. Lagipun ada yang anak Kak Mia bawa dekat hostel dia, tempat dia belajar. Jadi memang agak kurang lah. Ini kita dah cari. Ini kita singgah beli bekas tapai. Bekas tapai, Alhamdulillah setiap hari raya tu ada je tempahan tapai, tempahan burasa. Ni kita dah beli bekas, kita dah beli beldi untuk top up nanti air kalau kita rebus burasa tu. Sekarang kita nak balik lah. Kita pun dah beli jajan untuk Hail. Ini tengah beratur nak bayar, memang ramai lah. Kita ada beli span juga. Satu bekas besar ni, biasanya Kak Mia jual tapai dalam ni, satu bekas RM50. Ni ada beli dua je sebab ada dua orang je yang tempah. Kalau yang kecil-kecil ni agak banyak jugalah. Ni Kak Mia jual RM16. Sahabat semua, sekarang ni Kak Mia berada dekat Mr. Tomato, pasar raya yang dekat dari rumah Kak Mia. Kak Mia nak beli beras pulut. Biasanya Kak Mia memang beli dekat sini, beras pulut Saga. Hari tu Kak Mia dah beli tapi tak cukup, ni Kak Mia tambah lagi. Ni Kak Mia nak buat tapai, buat burasa pulut, juga buat gogos. Gogos tu dia pulut panggang tapi tak ada inti. Ini kalau kami pengganti lemang lah. Dulu gogos ni memang Kak Mia jual, tapi sekarang memandangkan tempahan burasa tu makin banyak. Dah berapa tahun kebelakangan ni Kak Mia memang dah tak jual lah untuk makan sendiri. Dan ada satu customer lama Kak Mia ni, dia tak tunggu Kak Mia iklan, memang dia terus pesan. Memang kebiasaan lah, setiap tahun Kak Mia buatkan untuk dia. Sobat semua, selamat pagi. Ini hari Sabtu ya. Ini burasa frozen. Ini ada 55 ikat. Sekarang Kak Mia nak rebus sebab siang nanti tuan dia nak ambil ni, untuk dua orang order. Dia tak tunggu raya. Hari ni dia nak ambil sebab ni orang jauh, orang dari Ceras dengan orang tak tahu Puchong ke apa, yang satu orang tu lupa. Ni masih banyak lagi. Ini 2 kali lagi Kak Mia nak buat. Ini yang pulut punya. Ini baru buat malam tadi. Kalau yang ni beras biasa. Wah, yang ni sahabat, ini kek. Ni kek lapis Sarawak.
Kak Mia beli dengan kawan Kak Mia sebelum dia balik kampung. Malam tadi pun Kak Mia ada rebus juga. Di pagi-pagi nak ambil. Malam tadi dia kata dia nak ambil pagi ni lah. Dia ada 30 ikat dekat dapur. Ini yang dah direbus. Nanti dia ambil. Kawan kata yang tingkat 5 tu, kawan dia yang order. Dia nak bawa balik kampung. Ini selepas Kak Mia buat, Kak Mia masuk dalam freezer. Ini macam batu ya. Kak Mia tengah panaskan air. Air mendidih, nanti kita masuk. Inilah buras. Ini dalam 5 jam macam tu rebus. Siaplah dia. Masaklah. Sebab semak-semak pagi ni dalam pukul 10 pagi. Ini awal pagi lagi ya Kak Mia rebus. Ini burasak. Ini pukul berapa tadi? Pukul 5. Kak Mia rebus air dia. Dan ini Kak Mia tengah kukus pulut. Ini nak buat tapai. Okay. Sobat semua, selamat pagi menjelang siang. Ini pukul 11, hampir pukul 11.30. Ini berasa Kak Mia ada masak, kita nak angkat. Tutup api dulu. Ini memang satu kali masak banyak ya sahabat. Sebab periuk ni besar. Ada 100 lebih. 100 ikat lebih satu kali masak. Tahun ni okey sikit sebab customer Kak Mia dia tak satu kali ambil. Dari semalam dah ada yang ambil. Malam tadi pun ada yang ambil. Ini esok ada lagi yang ambil. Dia tak satu kali. Jadi kita tak ada penat sangat. Kita kejar-kejar. Kita masak. Tinggal kita nak sejukkan dia. Jadi kita kena susun elok-elok sahabat biar muat banyak. Ada lagi lebih. Masuk sini. Ini dia berasak kita yang dah siap rebus. Alhamdulillah tahun ni diorang tak serentak ambil. Dari semalam lagi ada yang ambil, malam tadi pun ada yang ambil. Ni yang buras biasa ya. Ni burasak biasa. Yang ni pulut. Dekat luar pun kita masih merebus lagi. Kita masih merebus. Lepas tu kita masih ada ni 40 ikat dalam ni. Esok malam baru diambil, jadi kita tak rebus lagi. Esok petang baru kita rebus. Sobat semua, inilah dia berasak yang dah siap packing. Sekejap lagi kita nak hantar. Ni ada nama-nama dia. Kak Maya berasak biasa 20 ikat, RM60. Kak Maya ni dia banyak ya. Ada yang 10 juga.
Ni ada kat sini. Semua dah ada nama kat dalam. Kat sini pun ada. Nah, ini nanti kami hantar. Tas ni pun ada. Ni dia tak banyak. 5 je. Lepas tu kat sini masih banyak ni yang baru masak. Ini orang dekat-dekat, yang tu jauh sikit sampai ke Bayu sana nak hantar. Ni pulut. Okay. Kami nak siap dulu. Lepas tu kita nak COD dulu. Ni dalam pukul 3 lebih, hampir pukul 4. Janji tadi dengan customer tu pukul 5 sampai dekat Bayu. Okay. Sahabat semua, kerana durasi video kita pun dah agak panjang dan sekarang kita nak COD Burasa, kita nak ke Bayu. Jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Kami nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye.